Apa amalan nak lindungi diri dan Kedah daripada kita kena sihir yang datang tak putus-putus. Dah berubah dah pagar Kedah ayat Quran sebelum niaga tapi tetap jogok sihir tu mari. Gini, sihir ni banyak cara dia. Pertama, amalan menangkis sihir. Pagar, rawatan lanjutan panggil. Antara rawatan lanjutan supaya orang tak sihir kita jaga kita dengan Tuhan. Pertama, jangan buka aurat dengan mudah. Nah, kita nak buka, nak saling kain, baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, sebut gitu. Baru buka pakaian, nak saling kau, nak gapo, masuk tandah kau gapo, nah, supaya jin tak gapo. Lepas tu sentiasa ada air semaya. Jaga semaya jemaah kalau boleh. Rajin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas pada subuh. Tu amalan-amalan diri supaya diri tidak disihir. Amalkan sembahyang sunat duha. Amalkan sembahyang apa dia sembahyang hajat. Amalkan baca yasin, amalkan baca ayat kursi. Tu antara amalan-amalan supaya kita amal supaya tidak kena sihir. Makan buah tamar 7 biji, tamar aliyah kau, tamar ajwah kau boleh belaka 7 biji, Nabi kata selamat daripada sihir. Jadi sihir ni kalau kita lalai itu lagu itulah dia mari.